kami adalah kumpulan 10 akan dari PACE Kuantan, Group Q akan membuat pembentangan bagi set P1 bagi soalan BKANJ 1013 berkaitan asas perakaunan. Jadi di sini kami 3 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama saya, Muhammad Akmal Afiq bin Muhammad Nasir, seterusnya Muhammad Arif Hilmi bin Abdullah dan juga Anis Nabila binti Cik Malik. Jadi tanpa berlengah panjang, kita pergi kepada pengenalan. Okey, yang pertama adalah bagi soalan P1 ni, dia dalam persekitaran perniagaan yang semakin komprehensif, pengurusan memerlukan maklumat keuangan yang tepat untuk membuat keputusan berkesan, di mana perakaunan pengurusan khususnya analisis kos, volume, untung, iaitu cost, volume, profit, CVP in English, digunakan untuk menilai hubungan antara kos, jualan dan keuntungan serta membantu mengenal pasti titik pulang modal dan sasaran keuntungan. Tugasan ini memfokuskan kepada kajian kes syarikat Nenasi Sdn Bhd berdasarkan penyata keuangan tahun 2025 dengan menilai struktur kos, prestasi keuntungan dan beberapa situasi perniagaan yang dicadangkan. Melalui analisis ini juga, kesan setiap keputusan pengurusan terhadap pendapatan operasi dapat dinilai bagi membantu mencadangkan strategi yang lebih berkesan dan meningkatkan daya saing syarikat. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 1. Dalam penilaian ni dia ada 6 soalan. Jadi soalan pertama dia minta untuk kita cari harga jualan seunit produk. Jadi formula untuk harga jualan seunit produk ni adalah jumlah jualan bahagi dengan unit dijual. Jadi pengiraan dia adalah ada 600,000 jumlah jualan tu kita kena bahagi dengan 30,000 unit. So kita akan dapat untuk jumlah harga jualan seunit produk tu adalah RM20 seunit. Jadi seterusnya kita pergi kepada jumlah kos berubah. Kos berubah ni dia terdiri daripada kos barang dijual berubah, iaitu berjumlah RM300,000. Kemudian komisen jualan 15%, darab dengan RM600,000. So sama dengan RM90,000. Jumlah kos berubah kita kena bahagi dua ni tadi. Jadi dari 300,000 tadi tu kita kena bahagi dengan bukan bahagi, kita kena tambah, silap. 300,000 tu kena tambah dengan 90,000 tu. Jadi total keseluruhan 390,000. Jadi jumlah kos berubah tu adalah 390,000. Seterusnya kita pergi kepada kos berubah seunit. Okey. Formula untuk kos berubah seunit ni adalah jumlah kos berubah dibahagi dengan unit dijual. Pengiraan dia 390,000 tadi tu bahagi dengan 30,000 unit. So kita akan dapat kos berubah seunit tu adalah RM13 seunit untuk satu unit. Okey, seterusnya kita pergi kepada jumlah kos tetap. Kos tetap ni dia terdiri daripada kos barang dijual tadi tu. Kos barang dijual tetap RM60,000, iklan tetap RM15,000, sewa RM12,000, gaji pentadbiran RM30,000, insurans RM9,000. Jumlah kos tetap ialah kita kena tambahlah item-item yang kita sebutkan tadi tu. RM60,000 tambah RM15,000 tambah RM12,000 tambah RM30,000 tambah RM9,000. Jadi total untuk kos tetap tadi tu adalah RM126,000. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 1. Masih dalam soalan 1. Cara nak cari untuk sumbangan margin seunit. Jadi formula untuk sumbangan margin seunit ni adalah harga jualan seunit kita kena tolak dengan kos berubah seunit. Jadi pengiraan dia RM20 tolak dengan RM13 bersamaan dengan kos margin seunit tu adalah RM7. Seterusnya, nisbah margin sumbangan. Untuk formula nak cari nisbah margin sumbangan ni, kita kena bahagi sumbangan margin seunit tadi tu yang kita dapat RM7 tadi tu bahagi dengan harga jualan seunit. Jadi apa yang kita dapat adalah sumbangan margin seunit RM7 bahagi dengan harga jualan seunit RM20, kita akan dapat nisbah margin sumbangan adalah 0.35.
Okey, seterusnya kita nak cari titik pulangan modal unit. Formula dia adalah titik pulangan modal unit ni, kos tetap kena bahagi dengan sumbangan margin seunit. Di pengiraan dia, 126,000 kos tetap yang kita kira tadi tu kena bahagi dengan sumbangan margin seunit RM7. So kita akan dapat titik pulang modal dia adalah 18,000 per unit. Okey. Titik pulang modal, seterusnya titik pulang modal. Formula nak cari titik pulang modal dalam ringgit adalah titik pulang modal unit darab harga jualan seunit. Jadi pengiraan dia adalah 18,000 unit kena darab dengan 20. So titik pulang modal dia adalah RM360,000. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2. Soalan 2 ni dia nak kenal pasti bilangan unit produk yang perlu dijual oleh syarikat untuk memperoleh nisbah pendapatan bersih kepada jualan sebanyak 30% pada tahun 2025. Jadi, untuk huraikan tindakan yang perlu diambil oleh syarikat untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi, di bawah ni saya akan tunjukkan iaitu macam mana kita nak cari ataupun tindakan yang perlu dibuat bagi pendapatan bersih kepada jualan sebanyak 30% tadi tu. Jadi harga jualan seunit RM20, sumbangan margin seunit RM7. Jumlah kos tetap adalah 126,000. Sasaran nisbah pendapatan bersih adalah 30% daripada jualan. Formula sasaran pendapatan bersih adalah pendapatan bersih 30% kena darab dengan jualan. 0.30 darab RM20 darab unit. Jadi apa yang kita dapat adalah RM6 darab unit. Okey. Kemudian kita pergi kepada pengiraan bilangan unit diperlukan. Masukkan ke dalam formula pendapatan bersih. 7 darab unit tolak 126,000 sama dengan 6 darab unit. Jadi 7 unit tolak 6 unit sama dengan 126,000 unit. Okey. Syarikat, jadi kat sini apa yang kita dapat simpulkan adalah syarikat perlu menjual sebanyak 126,000 unit produk untuk mencapai nisbah pendapatan bersih kepada jualan sebanyak 30%. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga yang akan dibentangkan oleh sahabat saya, Arif. Dipersilakan, Arif. Baik, terima kasih sahabat saya Afif. So, saya akan meneruskan dengan soalan ketiga iaitu jika syarikat tidak dapat meningkatkan jumlah jualan seunit, nasihatkan harga jualan yang perlu dikenakan untuk memperoleh pendapatan operasi sebanyak 30% daripada jualan. Huraikan sama ada syarikat boleh meningkatkan jumlah jualan dengan hanya menaikkan harga jualan. Jadi kita pergi ke cara untuk mencari apa yang dipinta oleh soalan. Okay. Unit jualan sebanyak 30,000 unit. Kos berubah seunit yang sedia ada adalah RM13. Jumlah kos tetap iaitu 126,000. Sasaran pendapatan operasi sebanyak 30% daripada jualan. Formula pendapatan operasi perlulah dicari dengan menggunakan formula ini. Harga jualan seunit tolak kos berubah seunit dan kemudiannya didarabkan dengan seunit juga. Pendapatan operasi 30% jualan sama dengan 0.30 darab harga jualan darab seunit. Pengiraannya, harga jualan seunit baru dengan 13 dan 30,000 ditolakkan dengan 126,000 sama dengan 0.30 dan didarabkan dengan 30,000. Begitu
diteruskan dengan 30,000 kuantiti iaitu dan ditolakkan dengan 390,000, ditolakkan juga dengan 126,000 sama dengan RM9,000. 30,000 ditolak dengan 516,000 sama dengan 9,000 dan 21,000 sama dengan 516,000. Kuantiti selanjutnya adalah 516,000. Dengan itu 21,000 juga akan memperolehi RM25. Harga jualan seunit perlu dinaikkan kepada kira-kira RM25 untuk membolehkan syarikat mencapai pendapatan operasi sebanyak 30% daripada jualan dengan jumlah jualan kekal pada 30,000 seunit. Terusnya, masih lagi dengan soalan ketiga. Secara teori dan praktikal, menaikkan harga jualan semata-mata tidak semestinya meningkatkan jumlah jualan seunit. Hal ini kerana hukum permintaan, apabila harga meningkat, permintaan biasanya akan menurun, terutamanya bagi produk makanan yang mempunyai banyak alternatif di pasaran. Keanjalan harga permintaan produk nenas dalam tin tergolong sebagai barangan pengguna biasa, iaitu consumer goods. Jika pengguna sensitif terhadap perubahan harga, kenaikan harga boleh menyebabkan pengurangan jumlah seunit terjual. Persaingan pasaran sekiranya pesaing menawarkan produk serupa pada harga yang lebih rendah. Pengguna berkemungkinan beralih kepada jenama lain. Next. Seterusnya, kita beralih ke soalan seterusnya iaitu soalan keempat. Jika syarikat bercadang meningkatkan kualiti produk pada tahun hadapan, andaikan peningkatan tersebut akan menaikkan kos berubah kepada 55% daripada jualan seunit berbanding 50% pada tahap semasa. Perbelanjaan iklan tetap dijangka meningkat sebanyak RM2,000 disebabkan oleh kempen pengiklanan baru. Peningkatan kualiti produk bersama kos iklan dijangka meningkatkan jualan sebanyak 200%. Bincangkan sama ada syarikat wajar meneruskan rancangan ini. Berikan justifikasi serta pengiraan. Yang diterterakan di slide. Harga jualan seunit adalah RM20. Seterusnya, jualan semasa 30,000 unit. Seterusnya, peningkatan jualan iaitu 200% sama dengan 90,000 unit. Jumlah jualan baharu 120,000 unit. Kos berubah baharu iaitu 55% didarabkan dengan RM20 sama dengan RM11 seunit. Kos tetap asal iaitu RM126,000. Yang seterusnya, tambahan kos iklan tetap iaitu RM2,000. Jumlah kos tetap baharu iaitu RM128,000. Seterusnya, cara-cara pengiraan bagi soalan yang dikemukakan. Formula sumbangan margin seunit baharu. Sumbangan margin seunit sama dengan harga jualan seunit tolak
kos berubah seunit, iaitu RM20 ditolakkan dengan RM11, sama dengan RM9 seunit. Jumlah sumbangan margin. Sumbangan margin seunit darab unit jualan, iaitu RM9 didarabkan dengan 120,000 unit, sama dengan RM1080 180,000. Dan seterusnya, pendapatan operasi baharu, iaitu pendapatan operasi sama dengan jumlah sumbangan margin ditolakkan dengan kos tetap, iaitu 180,000 tolak 128,000 dan sama dengan RM952,000. Berdasarkan pengiraan kewangan, donasi sendirian berhad, wajar meneruskan rancangan peningkatan kualiti produk walaupun kos berubah dan kos iklan meningkat. Peningkatan jualan yang signifikan mampu menghasilkan pendapatan operasi yang jauh lebih tinggi berbanding keadaan semasa. Oleh itu, cadangan ini adalah berdaya maju dan menguntungkan selagi peningkatan jualan yang diunjurkan dapat direalisasikan melalui strategi pemasaran dan pengurusan operasi yang berkesan. Next. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang kelima. Syarikat kini berhadapan dengan permintaan ejen jualan untuk menaikkan kadar komisen kepada 20% bagi tahun akan datang. CEO syarikat ingin meneliti kemungkinan menggantikan rangkaian ejen jualan dengan kaki tangan jualan sendiri. Ini akan melibatkan pengambilan 6 ejen jualan dengan kos gaji tetap, iaitu RM500 sebulan setiap seorang. Selain komisen 5% atas semua jualan, nasihatkan sama ada syarikat wajar meluluskan permintaan ejen tersebut. Sertakan pengiraan. Okey. Kita pergi kepada jumlah jualan tahunan, iaitu 30,000 unit. Seterusnya, harga jualan seunit adalah RM20. Jumlah jualan pula adalah RM600,000 dan kos berubah lain adalah 300,000. Kos tetap pula tidak berkaitan jualan adalah 126,000. Cara pengiraan yang pertama. Pengiraan komisen jualan sama dengan peratus komisen darab jumlah jualan, iaitu 20% didarabkan dengan RM600,000 sama dengan RM120,000 komisen jualan yang kita akan peroleh. Seterusnya, untuk soalan B. Kos gaji tetap kaki tangan jualan, iaitu gaji tahunan sama dengan bilangan kaki tangan didarabkan gaji bulanan darab 12 sama dengan 6 darab RM500 dan didarabkan juga dengan 12 dan sama dengan RM36,000. Komisen jualan pula, iaitu sebanyak 5%. Komisen 5% didarabkan dengan jumlah jualan. 5% didarabkan dengan RM600,000 sama dengan RM30,000. Kos tetap baharu, iaitu kos tetap tambah kos
gaji tetap jualan, iaitu RM126,000 tambah 36,000 akan diperoleh dengan RM162,000. Perkara boleh kita beralih kepada jadual disertakan di sini, iaitu perkara ejen 20% kaki tangan jualan, iaitu beralih kepada komisen jualan sebanyak yang diberikan kepada ejen sebanyak 20%, iaitu RM120,000 dan kaki tangan jualan pula menerima RM30,000. Gaji tetap bulanan tiada dan bagi kaki tangan jualan memperoleh sebanyak RM36,000. Jumlah kos jualan adalah RM120,000 dan RM66,000 bagi kaki tangan jualan. Next. Soalan 5 ini juga, syarikat kini berhadapan dengan permintaan ejen jualan untuk menaikkan kadar komisen kepada 20% bagi tahun akan datang. CEO syarikat ingin meneliti kemungkinan menggantikan rangkaian ejen jualan dengan kaki tangan jualan sendiri. Ini akan melibatkan pengambilan 6 ejen jualan dengan kos gaji tetap sebanyak RM500 sebulan setiap seorang. Selain komisen 5% atas semua jualan, nasihatkan sama ada syarikat wajar meluluskan permintaan ejen tersebut sertakan pengiraan. Secara kesimpulannya, kita dapat melihat tadi baru saja ditunjukkan jalan pengiraan untuk kita mendapatkan segala permintaan daripada soalan. Nenasi Sedian Berhad tidak wajar meluluskan permintaan ejen jualan untuk menaikkan komisen kepada 20%. Sebaliknya, syarikat disarankan untuk menggantikan rangkaian ejen jualan dengan kaki tangan jualan dalaman kerana pilihan ini terbukti lebih menguntungkan dari segi kewangan berdasarkan analisis CVP. Keputusan ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan operasi, malah memberi kawalan strategi yang lebih baik terhadap aktiviti jualan pada masa hadapan. Next. Terusnya, soalan nombor 6 akan diserahkan kepada sahabat saya, saudari Anis Nabil. Okey, saya akan terangkan soalan nombor 6, iaitu berikan cadangan strategi terbaik kepada pihak pengurusan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 bagi meningkatkan prestasi syarikat dan daya saing dalam pasaran. Strategi pertama iaitu perstrukturan semula sistem jualan. Itu syarikat disarankan untuk menggantikan penggunaan ejen jualan luar kepada kaki tangan jualan dalaman. Analisis menunjukkan bahawa sistem ini dapat mengurangkan kos komisen secara signifikasi dan meningkatkan pendapatan operasi. Selain itu, kaki tangan jualan dalaman membolehkan syarikat mengawal strategi pemasaran, pemantauan, prestasi serta hubungan pelanggan dengan lebih berkesan. Strategi yang kedua, peningkatan kualiti produk secara terancang. Peningkatan kualiti produk perlu dilaksanakan secara berperingkat dan disokong oleh kempen pemasaran yang berkesan. Walaupun kos pengeluaran meningkat, analisis CVP menunjukkan bahawa peningkatan volume jualan mampu menampung kos tambahan dan meningkatkan keuntungan keseluruhan. Strategi yang ketiga adalah kawalan dan peroptimal struktur kos. Syarikat perlu menilai semula semua kos tetap dan kos berubah untuk memastikan kecekapan operasi. Kawalan kos yang sistematik dapat menurunkan titik pulang modal dan mengurangkan risiko kewangan. Okey.
Seterusnya, strategi yang keempat iaitu strategi penetapan harga berasaskan nilai. Syarikat donasi sendirian berhad disarankan untuk mengamalkan strategi penetapan harga berasaskan nilai di mana harga produk manfaat kepada pelanggan. Pendekatan ini membolehkan syarikat meningkatkan margin tanpa bergantung sepenuhnya kepada peningkatan volume jualan. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan daripada assignment kita adalah analisis cost value untung CVP penting dalam menyokong keputusan perniagaan. Yang kedua, membolehkan pengurusan syarikat donasi sendirian berhad menilai kesan kos, harga jualan dan sistem jualan terhadap keuntungan. Yang ketiga, kawalan kos, penetapan harga tetap dan strategi jualan berkesan memastikan prestasi kewangan mampan. Dan yang keempat adalah peningkatan jualan sahaja tidak mencukupi tanpa pengurusan kos dan nilai produk yang seimbang. Cadangannya di sini adalah tetapkan harga jualan yang kompetitif dan selaras dengan kos serta nilai produk. Yang kedua, cadangannya adalah kawal kos tetap dan kos berubah melalui perancangan dan pemantauan rapi. Dan yang ketiga adalah gunakan sistem jualan dalaman atau ejen jualan secara strategi untuk meningkatkan kecekapan operasi. Sokong peningkatan kualiti produk dengan strategi pemasaran yang mampu merangsang permintaan. Dan last sekali adalah gunakan analisis CVP secara konsisten sebagai asas pembuatan keputusan strategi. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.